berapa? Sila update. Pukul 4 kita menuju ke Tol Gombok. Kita akan tengok sampai pukul berapa perjalanan kita hari ni. Okay guys, we are currently at Tol Gombak 4:30 PM. Masih lagi okey? Gitu. So, kita akan teruskan perjalanan. Pukul 5. Berapa kilometer per sejam? Gitulah. Ya. Kilometer sejam. Tak dapat nak raya. Balik-balik raya. Kau berapa kawan-kawan? Kau berapa? Pukul 5.54. 5.54 kita masih lagi di Okey. dan kita dengar lagu. Nampak? Meriahnya. Meriah kaunya. Tadi lagu lain. Tadi lagu lain, sekarang lagu lain. Meriah kaunya. Hebat tu pakcik. Hebat tu abang lori. Abang lori akan terkenal satu Bukit Bintang. Okey, sekarang ni kita stop sekejap dekat Kereta Sepa solat. Sekarang dah pukul 7. Jalan clear lah, alhamdulillah. So kita tengok apa lagi kat depan nanti. Okey? Nanti kita baru cakap clear. Megah dah tak apalah, kapan-kapan Roger balik Pukul 8 kita di Tol Karak. Saya tengah tengok, nak tunggu pengumuman raya ni. Nervousnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Persatuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Right. Sabtu. Esok puasa lagi. Ya. Boleh sempat masak lagi. That's all. Kawan sekarang sekarang ke berapa? Pukul berapa sekarang? 12 suku. 12 suku kat Alpaka. Nampak ramai. Betul. Arena Paka adalah arena terakhir untuk mengisi minyak. Tak lepas daripada Paka dah tak di stesen minyak dah. Lah, explain dah kenapa. Kecuali kalau kita dah sampai Kuala Terengganu, exit Gemuruh, barulah ada petrol station. Okey, itu saja. Bye. Ngantuk. Saya tahu, saya tahu. Mak nenak. Panasnya. Kenapa kalau gambar macam ni cantik? Kalau selfie tak cantik. Nampak gemuk. Tapi bukan gambar tu pula. Kita sekarang on the way nak pergi beraya. Kita dah ziarah dah kubur. Pijak kubur orang. Itulah. Hati-hati yang pijak kubur orang. Tak kena pun payung. Apa ni? Kata nak princess treatment, tak jadi princess treatment. Kami kari rumah cik. Teng. Pis cik.
Abang Tuk tengah ambil gambar dengan poster. Ha? Abang tengah ambil gambar dengan adik dia. Dia ada sekolah. Senyum sikit. Pun nak maya je abang tu. Abang nak semaya ke? Sekarang kita berada di rumah Pak Cik. Ada Aisyah. Ada. Banyak Kak Cik masak. Baking. Makaroni bang. Banyaknya duit raya semua orang. Benda siapa ni? Kita tengok. Tengok cermin. Ada cermin kat sini. Selamat Hari Raya. Cermin. Okay. Tengok ni Kak Cik. Wow. Dina masak ke? Dina masak? Dah 2-3 rumah dah pergi, dah tak rekod. Sekarang ni kita nak pergi rumah Cik Esu pula. Kita berada di kampung Umi. Itu di kampung Derdap. Apa saya gemuk? Tanya apa pegang kamera. Cuba pegang kamera. Okey, apa pegang? Kita. Apa boleh? Kita pergi mana? Boleh jalan. Ha? Kita nak pergi mana ni? Ke rumah Cik Esu. Cik Su. Ya. Apa saya nampak saya gemuk? Dia tak gemuk, dia pregnant. Dia tak gemuk. Kalau jalan rumah Cik Esu nak pergi mana? Pergi mana? Nak pergi mana lepas tu? Tak tahulah. Kuih raya manis lah. Mau mana siapa Cik mau buat? Hak ni ke hak ni? Nasi. Yolo. Kita sambung raya kedua. Pergi beli air kenangan. Demi kenangan. Hari ni outfit berwarna? Bolu. Lepas kita beli air kenangan, kita nak ke mana? Ramai nak ke mananya. Sekarang ni kita raya kedua. Tengok jam. Goreng latte, rehi, minum kopi. Saya coklat. Saya coklat. Mito yang minum kopi. Mito yang minum kopi. Bukan saya. Okay, so kita akan sambung. Kemana lagi kita akan pergi selepas ini. So hari ni kita lepas kita berhenti dekat kenangan, kita akan berhenti di kedai goreng pisang untuk beli pisang goreng. Sebab kita tosi dah makan ganda. Jadi kita nak makan pisang goreng. Begitu. Pergi siumat. Kita beli ni. Tadi tak lalu makan. Apa tu ni? Tadi kita tengok dah. Pasal ada beli something lagi. Kita tak ingat dah apa beli. Isya yang beli. Jadi yang kita akan ambos. Kita makan apa. Ini masih lagi menunggu. Member masih lagi menunggu dengan setia. Sekarang pula. Berapa ya beli? Jual apa ya? Tengok berapa tu. Ya apa? Pewek. Norak sikit. Pewek. Siapa? Tengok tu. Abang nak ke apa, Abang? Bodoh. Tak ada. Kita masih lagi menunggu. Tak dengar lah awak cakap. Sangat aircon. Tengah tunggu. Ada beli air kopi kat Umi. Tapi masalahnya kopi tu manis. Nak balik jumpa Nuha pula ni. Nuha apa dah? Tak tahulah. Dia lah kot dah sampai lah kot. Nanti kita akan jumpa next. Bye-bye. Ya. Lepas tu
Lepas tu dia kata. Berapa? Tahu dia kata. Masa cukup tak RM5? Yang mana ada dia kata? Mengalah dia tu. Yalah. Nak tutup atas kali. Tapi dah. Goreng-goreng. Oh, bu. Dia tanya ni. Bawa ni. Semua ya. Oh. Ya. Okey, jom kita balik. Asal Nuha pula. Faham ke dia tiap makan macam kat Nuha pula. Nuha tengok ni angka tuduh awak. So ni tempat yang selalu kita, ini tempat yang selalu kita orang beli serunding. Tak ada apa-apa ni dah. So kita on the way balik. Boleh? Nak ke damai. Hati-hati. Tengok adik kiri. Okay. So kita nak balik dulu. So kita tengok ada siapa di rumah. Ada siapa yang dah sampai dekat rumah. Sebab esok kita orang nak buat makan-makan. Jadi we'll see siapa yang dah sampai kat rumah. Rasanya Nuha dah sampai. Tadi Nuha pergi JT kejap ambil kek. Ambil lagi sebab esok nak buat makan kan. Okay, apa-apa Raja balik. Baiklah. InsyaAllah غدا سنقبل مطعم في البيت إن شاء الله. السلام عليكم. Naam. Macam kena jawab apa? Naam. Bala. Ha? Mala? Apa tu? Jangan carut jangan ajar saya belum boleh carut. Boleh tak? InsyaAllah. Dah motor ni. Macam pernah kenal je nama plate DEK ni. Okay, that's all. Bye. Jeng. Okay, sekarang ni ada orang tengah buat projek apa ni? Day 2. Projek apa ni diorang ni? Tak lebar ke? Dia akan lebih nanti. Faham. Hai, apa ni? Diorang buat apa ni? Peace, senyum. Boleh bodoh. Sekejap. Angka buat track. Mari sini. Apa ni? Angka buat apa ni? Molek, jangan letak bersini sangat. Bersini sikit. Apa angka buat ni? Wah, faham? Jadi. Oh, jadi. Apa, Fahad? Jadi, jangan tarik, Fahad. Peace. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey tu. Jangan jatuh sudah. Tolong kekal. Okey, jom let's go, Fahad. Naik, jom. Pergi kat abang. Apa ni banyak-banyak ni? Belon-belon ni. Wah, apa ni? Wow. Wow. Okey, raya ketiga bersama dengan Papa Nuha buat geria ni. Kaya buat gapo ni? Ada mana-mana rancak jangan ni lah. Dia buat day ni jangan lah. Anak tidur dah. Tak ada ambil gambar tidur dah anak. Tak ada apa-apa dah. Alam ketiga. Ayla tengah pasir. Macam mana channel dia? Wow. Raya pumpang-pumpang ke? Cepatlah. Siapa tu? Mari tengok, jom. Zara, jom Zara. Main bunga api. Marilah. Cik ni Zara main bunga api boleh ke? Zara jom.
Panggil Zara. Mana? Nampak tak? Arya, cepat Arya. Arya, cepat Arya. Arya, Ayah Lin nak tunjuk. Semua orang, jom. Mana Ayah Lin? Ni Ayah Lin. Ni Ayah Lin di sini dah. Arya, sini Arya. Belakang sikit. Sini. Ah! Wow, menarik. Mana Kak Aisyah? Panggil Kak Aisyah. Cik, no. Molek sikit tu. Jauh sikit tu. Oh. Mana tadi? Saleh tengah nak pasal tu. Okay, Kak Aisyah. Kita sekarang buat di rumah Kak Aisyah. Nampak? So, sekarang ni kita nak suasana Kak Aisyah buat open house. Kita nampak aku. Ya, nampaknya. Nampaknya dengan risaunya. Okey, jadi. Ingatlah akunya. Tu ada lagi. Buat besar. Nama apa sini? Sini. Sana no. Nampak tak Ayah Leh? No. Cepat. Wow. Tu. Kenapa dia duduk depan sekali? Awak dah lah tak pakai baju raya. Cepat Fahad. Salam dulu. Sana, sini. Cakap apa? Raya. Okay, next. Yeay. Cuba tak dapat muka. Wah. Betul. Raya. Beratur lagi. Beratur lagi cepat. Selamat Hari Raya. Okey, boleh sambunglah kamu ni. Apa? Sofia. Situ cepat ambil gambar. Cik. Banyak dah pun gambar gaya kakak sana. 3. Satu, dua. Dia nak senyum lah.